اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam mengharungi pandemik global COVID-19. Sudah semestinya musim Haji 1442 Hijriah menjengah tiba. Dan semestinya rancangan yang dinanti-nantikan penonton setia kami Salam Baitullah 2021 akan kembali bersiaran untuk kita sama-sama memenuhi dan juga memeriahkan tuntutan dan juga untuk kita memenuhi apakah yang dikehendaki dalam musim Haji 2021 1442 Hijrah pagi tahun ini. Alhamdulillah untuk hari ini Majlis Pelancaran Salam Baitullah 2021 juga akan turut disempurnakan dan juga dilaksanakan tanpa melengahkan masa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Rozain Idris, Ketua Pengarah Penyiaran, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Aidil Azwal Zainuddin, Presiden Afiat Group, untuk bersama kami dalam Majlis Pelancaran Salam Baitullah 2021. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk, terima kasih yang berbahagia Ustaz bersama kami dalam pagi ini untuk Majlis Pelajaran Salam Baitullah 2021. Selain daripada itu juga, kita ingin memperkenalkan ataupun untuk Majlis Pelancaran pada pagi ini, Barisan Pengacara Salam Baitullah bagi tahun 2021 tidak lengkap rasanya untuk kita sama-sama menzahirkan ataupun memperkenalkan siapakah yang akan menerajui Salam Baitullah pada tahun ini. Diperkenalkan bersama dengan anda Saudari Heliza Helmi yang akan bertugas sebagai pengacara media sosial Facebook Live Salam Baitullah bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, Saudari Heliza Helmi juga merupakan seorang aktivis kemanusiaan dan juga selebriti yang banyak melakukan kerja-kerja kemanusiaan bersama dengan masyarakat. Juga bersama dengan kita ialah Al-Fadil Ustaz Fakrul Radi yang juga merupakan pengacara interaktif selebriti Salam Baitullah 2021. Terima kasih Ustaz Fakrul Radi bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, ini satu perkongsian baik. Ustaz Fakrul juga merupakan seorang selebriti, pengaruh di media sosial dan juga seorang pendakwah yang juga turut setia bersama kami di RTM dalam banyak rancangan keagamaan dan juga rancangan-rancangan yang berunsur kemanusiaan. Seterusnya juga, kita nak memberikan tumpuan juga kepada pengacara utama bagi Salam Baitullah 2021. Diperkenalkan bersama dengan anda pada pagi ini, Al-Fadil Ustaz Don Daniel Don Biajit yang juga merupakan antara peneraju utama bagi Salam Baitullah 2021. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Kami alhamdulillah satu perkongsian yang cukup menarik juga untuk kita bawakan bersama dengan anda Barisan Pengacara Salam Baitullah, juga bersama dengan kita barisan tim penerbitan dan juga mereka yang bertugas di belakang tabir untuk penerbitan Salam Baitullah 2021. Ayuh sama-sama kita saksikan wajah-wajah mereka dan juga bagaimana komitmen yang ditunjukkan. Yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Ustaz, inilah di sebalik tabir wajah penerbitan Salam Baitullah 2021. Sekalung penghargaan juga diberikan kepada penerbit Salam Baitullah 2021, Saudara Syafiq Adri Fitri, Nawar Raidah Aris dan juga Tuan Rasliza Abdul Razak yang menunjangi Salam Baitullah untuk penerbitan tahun ini. InsyaAllah untuk kita meneruskan atur cara majlis bagi Majlis Pelancaran Salam Baitullah 2021, majlis dengan segala takzim, segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Rozain bin Idris untuk menyempurnakan Majlis Pelancaran pada pagi ini dengan mengimbas QR Code bagi penyempurnaan gimik pelancaran Salam Baitullah 2021. Dengan kiraan 3, 2, 1, Salam Baitullah 2021 secara rasminya dilancarkan.
Salam Baitullah 2021 bakal menemui penonton di saluran TV1 dan juga di saluran berita RTM bermula 6 Julai 2021 sehingga 20 Julai 2021. Itu dia yang berbahagia Datuk Ruzin, yang berbahagia Ustaz dan juga Al-Fadhil Ustaz. Kita dapat saksikan inilah komitmen mereka yang menjayakan di sebalik tabir untuk pra-produksi yang dijalankan dalam tempoh yang lama dan juga panjang untuk memastikan kandungan yang berkesan bagi kita menyempurnakan Salam Baitullah bagi tahun 1442 Hijrah dan juga tahun 2021. Yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Ustaz juga, kali ini kita nak menyaksikan sedikit clipping berkaitan tentang klip jaket ataupun klip box jaket Salam Baitullah 2021 yang akan dipakai dan juga dikenakan oleh petugas-petugas Salam Baitullah bagi tahun ini. Ayuh sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah cukup segak dan bergaya wajah-wajah di sebalik tabir tim penerbitan bagi Salam Baitullah bagi tahun 2021. Yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Ustaz juga. Terima kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz dan juga Afiat Group atas kesudian bekerjasama dengan kami di RTM untuk kita menjayakan Salam Baitullah bagi tahun ini. Alhamdulillah kita juga untuk menyempurnakan majlis pada pagi ini, kesempatan ini kita ambil untuk menjemput dan juga mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Don Daniel untuk memimpin bacaan doa bagi kita menyempurnakan majlis pelancaran Salam Baitullah 2021. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah, anta ta'lamu sirrana wa jahrana wa ala hajatina faqdi hawaijana. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan rahmat, kudrat dan iradatmu, bantulah kami dalam usaha mengenengahkan amal ibadah haji kepada masyarakat khususnya di Malaysia. Ya Allah, kami dalam suasana pandemik, kami dalam suasana PKP, kami dalam suasana ada tekanan ke atas umat Islam di seluruh dunia. Kami mohon padamu ya Allah, bantulah kami dalam usaha kami untuk menyampaikan Islam dan menegakkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tanpa pertolongan daripadamu ya Allah, maka sia-sialah usaha kami dan jadilah kami daripada orang yang rugi. Hanya kepadamu Tuhan yang Maha Kaya kami menadah tangan, merafak, sembah, memohon kepadamu ya Allah agar Engkau mudahkan urusan setiap kru yang terlibat dalam program Salam Baitullah, dan berikanlah kemudahan kepada hos dan juga mereka yang menjadi ahli panel. Lancarkanlah percakapan mereka, mudahkanlah perbahasan mereka, dan jadikanlah daripada program Salam Baitullah ini masyarakat mendapat manfaatnya, dan kurniakanlah kepada kami barakah yang ada di RTM ini, barakah
yang dibawa pulang adalah barakah dan yang ditinggalkan dalam program ini juga adalah barakah. Ya Allah, perkenankanlah usaha kami untuk memperhambakan diri kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan doa tersebut dipanjatkan kehadirat ilahi, semoga dapat sama-sama kita melaksanakan dan juga menyempurnakan Salam Baitullah pada tahun ini. Sekalung penghargaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Roslan Idris, Ketua Pengarah Penyiaran, juga Yang Berbahagia Ustaz Aidil Azwal Zainuddin, Presiden Afiat Group. Terima kasih juga kepada Afiat Group kerana memberikan kerjasama bersama dengan kami, dan juga Al-Fadil Ustaz Tuan Daniel kerana bersama dengan kami dalam majlis pelancaran Salam Baitullah pada kali ini. Terima kasih kesemuanya kerana bersama dengan kami untuk majlis pelancaran Salam Baitullah bagi tahun 2021. Hadirin sekalian, itulah yang dapat kami bawakan bersama dengan anda serba ringkas, dan juga bagaimana majlis pelancaran Salam Baitullah 2021 merealisasikan hasrat kita membawa tema-tema bersempena dengan musim haji bagi 1442 Hijrah. Di belakang kami ini adalah wajah-wajah tim penerbitan. Sekali lagi, komitmen yang ditunjukkan oleh mereka. Sekalung penghargaan terima kasih juga kepada Saudara Syafiq Adri Fitri, penerbit, Nawar Raidah Aris, penerbit, dan juga Puan Rasiliza Abdul Razak, penerbit Salam Baitullah bagi tahun 2021 atas komitmen yang dijayakan. Dengan penyempurnaan majlis pelancaran Salam Baitullah 2021 ini, maka berakhirlah sudah acara yang kami bawakan secara ringkas bersama dengan anda. Untuk Selamat Pagi Malaysia, saya ingin kembali menjemput sahabat-sahabat pengacara saya untuk bersama kita menutup dan juga kita membawa kesimpulan kepada apa yang kita gagaskan selama 4 jam. Kita bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia, sudah pasti banyak perkongsian menarik kita bawakan bersama dengan anda kali ini. Ya, teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat dan bermanfaat, dan teruskan juga esok Selamat Pagi Malaysia akan kembali menemui anda dengan lebih banyak lagi pengisian yang berfaedah untuk masyarakat. Ya, terima kasih banyak-banyak. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka. Assalamualaikum.